Okay guys, so tadi tu aku nak cakap lah kat orang-orang yang okay, aku nak cakap kat diorang. Aku dah cakap dah Sid. Asaful. Aku dah cakap dah kat Sid. Apa benda ni? Aku cakap kat diorang. Kat satu orang tu, aku cakap Sid. Dia pergi naik motor. Pandai betul lah dia tu. Aku memang nak jumpa dia lah. Kalau boleh bukan nak minta gambar, nak menumbuk dia. Ini game part 2 lah guys. Tadi tu yang si bongok mana lah yang pergi naik motor. Kita tunggu 6 orang. Bapa. Aku popular ramai-ramai. Alah jangan keluar. Relax lah. Aku baru nak start tadi. Masuk. Sorang masuk dari situ. Okay, bentar. Ni biasa lah. Ada orang pocong. Aku dah agak. Tengok guys. Ada jin kan? Ni apa ni? Oh, benda ni hantu juga. Cacing. Cacing ni apa buat so? Waiting for everyone to get ready. Oh, aku sorang ni ni. Jom explore. Tolong lah sampai sini boleh. Oh, boleh lah. Tak boleh. If key The box. Asal ni? Asal aku tak boleh gerak? Oh. Ui. Oh ni yang ni anomali tadi yang kita cerita tu. Memang bongok dia. Mana tahu dia hantu kan? Oh tak ada. Selamat datang ke kedai kamu di Bakso Malang. Kamu ada pelanggan? Mari kita siapkan bakso Malang. Ini baksonya satu pak. Okey, harganya 12.000 ya. Okey, kita target apa tau? 500,000 boleh? 500. Oh dah. Okey. Boom. Bam. 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 Okey, ni aku dah tahu tutorial nak buat bam. 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 Thank you Pak. Jom balik Pak. Jom. Itu saja, kamu sudah siap untuk melayani banyak pelanggan. Jangan lupa baca rules atau aturannya dan ikuti peraturannya. Okey, mari kita baca. Okey. Aturan-aturan ini sangat penting. Ia bukan sekadar takhayul ya. Tahyul? Tahyul tu benda syirik Ya korang kan tu tahyul tu. Kau rasa dua-dua kot. Oh ya sebaik. Ini baksonya satu pak. Ni macam Okey, harganya 12.000 ya. motor ketua anggota mau lapor ketua. Ayah dia tak nak Yelah dia tak nak. Kondisi lagi gacor. Dia oh ni. Jap. Kenapa suara ni? Jap, duit masuk ke? Ni orang kedua kan, mesti duit masuk. Kau tak tanya dia masuk. Kau tak tanya duit tak masuk. Okey Pak, sila makan. Sedap tak makanan tu? Itu saya semua nyambat yang lain-lain ni tagak gambar tengok bakso ni je. Tengok kedai bakso ni je. Pak cik dah dah bayar. Pak cik ada orang tu nak ikut pak cik tapi kedai ni kecil. Ni bau. Apa benda ni? Oli samping 5 mas, dimakan di sini. Oli samping matamu, itu bajunya. Mi bomba. Apa benda ni? Oh tak, dia tak beli. Kejut aku Yang tadi tu serius aku tak buat tiba-tiba aku betul-betul terkejut. And shift. Duduk, kenapa duduk? Tak, kenapa 5 orang? Allah. Apa ni? Lawan je. Takkan lawan Sam pula. Kena apa ni? Dia nak apa? Tadi ada benda tau. Aku main tekan je. Ni aku tak tahu aku tak tengok lagi. Aku tengok dia punya ni je. Orang main. Tapi aku tak tahu. Aku tengok si. Okey. Utang abui. Ini baksonya satu pak.
Oke, harganya 12.000 ya. 12.000 ya. Okey, masuk. Yo, masak bakso. Haha. Oh, tadi tu aku bagi gula-gula tu betul lah. Bapa budak baru lahir dah makan gula-gula. Gila lah. Dek lah kalau orang jual bakso kan. Jual bakso, letak susu Dutch Lady kat sini kan. Gila orang nak beli. Oh, aku yang ni customer tu. Letak duduk lah dia. Nah, ni elok ah. Anak monyet dengan wow, motor pink lah siul. Sama teh kotaknya 1, Pak. Oh, sama teh Oke, kotak. harganya Asal suara 19.000 perempuan. ya. Perempuan, Okey, air kotak Okey, 19.000. Tadi 36. Okey, 55. Okey, betul. Takkan air kotak. Apa buat? Orang buat betul tu anak monyet ni terjegat kat situ tu. So, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5, Cok. 5 orang. Duduk weh, pocong weh siut. Jangan. Weh, kalau korang tak duduk kan. Okey, aku faham. Kalau ada orang tak duduk, maksudnya satu pocong, satu hantu boleh keluar. So, korang bagi kita sama. Check the ice. Ni baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Oke, harganya 19.000 ya. 19.000. Okey, duit masuk. Mari kita buat. Tapi lah kita ambil mangkuk. Ini tutorial dia nak cepat. Tutorial nak cepat. Kita ambil ni. Abang nak sayur tak, bang? Abang nak sayur. Okey, abang nak sayur. Okey. Sorang buat. Sorang buat. Sorang bagi abang tu. Tolonglah aku. Kau ni tak berbakat lah kau. Kau kerja sini nak jadi apa? Nak jadi pekerja yang sangat hebat. Kau buat apa je kau jalan-jalan tengok muka pocong tu. Dia datang rumah kau esok memang mati kau. Seorang kena semua duduk tu. Oh, delivery. Ni baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Delivery masuk. Bayarnya nanti kita pakai kena cash hantar, ya. Naik apa? Naik motor ni? Oke, Buatlah bakso dulu kan. Ni. Naik motor tapi tak ada bakso. Orang tu penat order. Patutnya kita yang penat. Kan? So, letak ni. Letak bakso. Letak sos kicap dengan sos. Lepas tu letak ni dan oh ya dia. Teh kotak. So, anak monyet ni memang terjegat Oh ni. Guys, delivery guys. Come on lah. Terjegat kat situ ke. Ni, nanti dia orang spawn lah ni. Jom. Asal kita ada shark siut. Kepala kita shark. So, uish. Benda, besar pokok pisang anak monyet memang terjegat. Yo. Sabar weh. Sabar. Oish. Gila serang Jimmy. Sebaik aku tengok tau. Ada juga orang. Asal dia suruh naik? Takkan naik lagi. Kan delivery cancel. Apa sih? Kenapa? Ini kan hantu. Pontianak tu. Part 3 guys.